Tapi Bella tak marah pula sebab I choose this path kan, this life. Ni adalah apa tu? Kadang-kadang sebenarnya macam Bella pun manusia biasa tau. Of course ada rasa macam nak memberontak, nak marah. Tapi bila fikir balik, selama mana diorang macam tak kisah sama ada benda yang dah lepas ataupun fitnah atau nak menganiaya, niat yang nak menganiaya kan, Bella rasa habuan ni dapat pada Bella. Siram muka tu ada kat Bella mintanya. Apa ni? Dia minta. Bella dapat pahala rezeki yang melimpah ruah, alhamdulillah, disebabkan diorang-diorang yang fitnah Bella ni. Bella kalau benda yang betul, Bella akan macam mengaku and just say sorry. Tapi kalau benda yang tak betul, macam dulu, yes, Bella akan macam nak, I kena bagi tahu juga, I nak kena clarify juga. Sekarang tak lah. Korang, Bella rasa faktor usia kan? Mary. Ini kenapa? Aku nak sebab next project aku adalah Okay, boleh? Mary. Ya. Muka. Face or hair? Face. Korang teman Bella make up Invisalign. Thank you sebab concern. Sebab macam ni ada orang cakap pasal macam gigi dia ambil masa. Bella ada kerja. Bila kerja tu tak bawa. Okay, tak apa. Spray muka dia ada PDRN apa semua. Boleh kot Boleh. Okey, jap. Kat dalam Bella rasa faktor usia. Sebab dulu Bella akan macam, you cakap macam ni I ada bukti. You cakap Bella tahu benda tu salah. I ada bukti. Tapi sekarang tak lah. Bukti tu kita simpan je. Yang penting Allah tahu. It sounds cliche tau. Diorang ni tak apa-apa, yang penting Allah tahu. Tapi sebenarnya betul. Dan kehidupan korang akan nampak sedikit demi sedikit dalam korang punya kehidupan. Ni Bella nak share dengan korang lah. Macam contoh kan, macam ada hari yang korang down, korang pergi kerja, korang dapat tahu ada orang cakap macam tu, bagi tahu bos macam tu, tapi korang rasa macam aku tak buat salah, tapi kenapa nak kacau aku kan? Benar tak? Tapi eventually kan korang, kalau korang macam sabar dan korang macam apa sajalah korang punya amal ibadah, korang solat semua, korang akan nampak perubahan tu dalam hidup korang. Benda-benda kecil tau, macam dipermudahkan. Dan macam I nak bagi contoh, urusan korang dipermudahkan. Lepas tu ada je benda-benda baik. Tiba-tiba ada orang nak tolong, tiba-tiba ada orang nak bagi rezeki, tiba-tiba dapat job yang besar. Macam I have new upcoming project yang Bella nak tak sabar nak kongsikan. Julai, jadi Bella kongsikan. Ada kongsikan dia? Tak ada? Ada. Tak tanya dah. Tak ada, tak apa, kat long start gitu. Itu salam. Saya akan pergi kata nom. Ya Allah, ada orang sabakah di dalam ni. Please feel. Congrats. Thank you so much. Bella happy tau tengok benda-benda yang very positif. Sebab macam Bella sendiri, of course rasa macam ada benda kadang yang kita kurang setuju kan. Tapi kadang-kadang kita berbincang antara kita je. Tak pernah lah kita macam ambil phone dan buat account dan komen. Tak. Kita sedih sangat kalau koranglah komen dulu lah, ente baca. Orang Sabah lah ramai. Ya, nanti kita jumpa di Tenom. Tenom jauh tak?
buatlah Belova. Boleh je. Tapi Belova yang ada dengan Bella yang lama. Ke boleh je? Boleh ke? Kalau saya tunjuk ni. Boleh kan? Boleh kot. Macam mana? Macam ni. Tak boleh ke nak buka beg kuning? Ada kan? Boleh direct kat situ tak? Apa? Dia apa? Tu station. Ni station ni. Ya, boleh direct. Kau guna air dryer dengan blow air dryer dah guna dah? Enggak? Saya buka lah. Sekejap ada syuting. Ya ada syuting. Tapi makin tinggi pula ni matahari. Banyak ni dah guna dua-dua. Nanti satu tak itu. Terima kasih. Selamat pagi juga. Bella nak tanya boleh? Okay, yang tadi dah tanya yang di Sabah. Bella nak tanya yang orang yang di KL. Tak ada. Nanti kamu macam mana? Dia pergi ambil bank dekat bank ke? Ni ada saya. Boleh lah buka beg kuning. Actually Bella tak reti sangat tau. Ni selalu Didi tapi kena belajar lah kan sampai bila. Okay dah. Ada tak guys? Ada tak? Dia pergi ambil dekat bank. Ni Ben Rose dapat. Oh dah ambil kat van. Terus Bella punya aku tak nampak lah. Sana ada matahari. Morning. Macam matahari ni. Dah sebab okay, sorry Bella mau tanya tadi. Tadi Bella tanya yang dekat Sabah. So yang dekat KL pula. Korang nanti datang ke 30 hari bulan? 30 hari bulan bulan ni lah, hari Selasa. Korang datang ke? Bella just nak tengok je. Korang datang tak? Morning Bella hadir dari sana. Pasti datang. Timbas of course datang. Masa tu Bella seronok sangat masa wedding Didi. Bella dapat lepak dengan Timbas sampai pukul 3 pagi. Muhammad Zaidi, thank you for the gift. Wah, lama tak dapat gift. Selalu bagi gift. Datang tak? Siapa lagi yang datang? Bella, Bella muka. Bella. Kita dah tu apa tak nampak lah. Malam tadi kasih paus. Iya bah. Bila tu siapa lagi datang? Tak dapat datang. Oh, okey. Bella untuk case 3 bulan. Bella doa je. Bella macam nak bagi pendapat sangat pun. Bibi nampak lain. Kenapa pula nampak lain tu? Bella pakai kod apa? Doa dari jauh. Ben Rose. Kalau merah sikit Ben Rose. Okay. Jauh kat JB. Siapa lagi datang? Doa dari jauh. Terima kasih. Doa tu dah lebih daripada cukup dah. Masya Allah. Kalau dancing pakai berus awak dancing. Ada syuting. So korang teman Bella makeup, okay? Boleh kan? Takut kena ban pula. Bella tak bawa yang untuk syuting Bella pakai yang lama tu. Tak dapat datang. Tapi saya tak apa. Siapa lagi yang datang? Ramai tak? Bella pun pergi. Bella memang tak ambil any shoot ke any campaign pada waktu tu.
keningnya. Kenapa ni? Ni. Kening Bella paling. Ni kat bawah. Ni ke? Tak apalah. Mary panggil dia. Tak apa Mary. Pergi je. Gigi di sini naik. Hai, saya boleh tak? Hai, siapa tadi orang cepat sangat? Ya, susun rambut. Kening macam ni cantik. Taklah, ya ke? Ya ke cantik? Bella rasa dia macam terlalu Archie. Tak Archie. Sorry Zap. Dua dari jauh. Thank you. Tak tahulah korang. Ada yang cakap. Tapi makeup tu Bella appreciate je. Siapa nama dia? Makeup by Syarul. Cantik. Okay, first kita ambil warna orange. Tak bawah mata. Tak bawah mata. Okay, ni kelas makeup ya kita pagi ni. Siapa yang baru nak makeup, bolehlah makeup sama-sama dengan saya. Kita mula sama-sama ya. Tak pergi Brunei, tak makeup. Okay, kita Okay. Dan for burn nose Umbau. Thank you. Jenama apa tu? Lens pakai colour apa? Good question. Colour apa ni? Dia macam hazel. Dia gini lah. Kita tanya ni lah. Tanya dia. Okay. Syuting berlakon lah. Mana dia? Mana? Ya. Bella pergi mahkamah pakai baju cantik tau. Bella tak terfikir pun baju. Bella terlampau nervous. Nervous sangat. Tapi tak apalah. Sebenarnya kan, kalau kita fikirkan, ibarat kita doa kepada Allah. Sebab sebenarnya takdir tu dah tertulis. Kita je yang tak tahu. Semoga yang baik-baik lah untuk orang yang baik, insyaAllah. Sebab tu Bella happy tau tengok korang ni semua baik dalam ni. Maksudnya korang adalah orang yang suka melihat kebahagiaan orang lain. Korang tak ada hasad dengki, korang tak ada kebencian. Korang macam mana macam kita lah, dengar orang kahwin kita happy, dengar orang dapat kerja baru kita bahagia untuk dia. Maksudnya korang orang yang baik, insyaAllah. Kan? Nampak berita yang tak best, orang bercerai ke apa, kita doakan yang baik-baik. Kita tak ada macam nak ketawakan orang ke. Maksudnya cuba kita check hati kita. Kalau hati kita rasa macam benda-benda macam tu, macam tu, maksudnya kita kena check hati kita ada masalah. Dan kita kena risau. Sebab yang kita bawa sampai ke hari tua bukan sekadar amalan, tapi hati kita juga. Kan? Sebab itulah banyak kes kita tengok yang dera budak-budak dekat tempat pengasuh kan. Kita tak tahu kenapa. Kita ni, ya Allah, tengok orang lapar pun kita rasa sedih. Nil dia nak pesa kening ni. Sebab kening ni nampak garang sangat. Ya Allah. Tak buka lagi ni baru ke? Tak buka lagi. Korang akan nampak gelap kening. Ya, masalah hati. Ya Allah. Bella bersyukur Mama tak pernah ada benda-benda yang betul lah. Alah, ni dah tak ada juga. Kita dah lukis kening ni.
Bella tengah cakap pasal apa? Bella lupa dah. Kalau kita suka melihat kebahagiaan orang lain, kita tidak mendoakan kejatuhan orang lain, sebenarnya korang orang yang baik walaupun orang dah sakiti kita. Nil, orang tanya kontak lens kat luar warna apa? Sebab Nil yang beli ni tau. Hazel. Ah? Hazel. 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 Itulah Hazel. Okay, lepas tu kita pakai concealer. Concealer kenalah sebab bawah mata kita ni kan kadang mata ni. Dalam beg makeup saya, Ya. saya bawa brush gigi juga. Ni dengan Meris. Sebab saya suka gosok gigi. Tapi bila saya pakai Invisalign ni, dia ada ada tak orang yang pakai dalam ni? Dia ada macam bracket tu. Jadi kalau dari tepi nampak macam ada yang terkeluar. Tu yang tepi aje lah. Bella ada show ke tak? Bella ada syuting. Seperti biasa kan? Boleh alamak. Kejap kita buat ni dulu. Tak apa. Saya tengah cakap ni. Cakap ni dulu. It's okay. Sorry man. Korang ke teman Bella makeup. Korang tahu tak? Cuba korang belajar pelan-pelan. Kalau korang cuba buat kebaikan, sebab kita tak perfect. Of course ada hari kita macam bergaduh dengan orang ke, termarah ke, kan? Tapi cuba korang usahakan setiap hari nak jadi lebih baik. Tapi orang akan tanya, apa maksud Bella? Maksudnya contohnya bersedekah. Lepas tu bila nampak orang lain bersedekah, kita contohi. Kita jangan judge, kenapa dia nak tunjuk dia bersedekah? Biarlah itu antara dia dengan Tuhan. Kalau niat dia memang nak menunjuk, biar dia. Sebab Allah yang akan hukum dia, bukan kita. Tapi kita contohi perbuatan dia. Saya nak tazkirah pula. tak, tapi betul. Bella perasan kan, kalau macam mana sekolah Bella buat baik, ada je benda-benda yang baik. Nanti cikgu baik dengan kita dapat kawan-kawan yang baik. Nampak. Thank you. Punya sepit tu lah dekat jejak. Ada ke tak sepit? Bella pun yang baik. Taklah sempurna, tapi Bella cubalah. Kadang-kadang Bella ada juga marah-marah, ada juga mudi-mudi. Tapi kita manusia kan, bukan robot. Tapi apa kebaikan yang Bella cuba buat? I tak cakap macam I bahagiakan my parents. Nak tahu tak kenapa macam Bella selalu cakap benda ni, walaupun orang macam kalau Bella dekat era kan, dari era orang kata ya macam hater cakap ya je ni, ya je. Tapi Bella macam gelak je lah, sebab Bella rasa macam tak ada keperluan untuk Bella buktikan kat dia yang Bella baik. Dan Bella buat baik bukan untuk buktikan kat semua orang, tak. Bella buat baik untuk diri Bella sendiri. Bila Bella buat baik, anak-anak contohi. Dan benda yang baik-baik pun datang. Macam keluarga YB, they're very kind. Very, very kind. Bella macam bersyukur sangat. Like, itu pun rezeki yang sangat besar untuk kita dapat keluarga yang baik. Bella berjumpa dengan keluarga YB, dengan kakak Amani, Kak Syah, Mama semua. Tak pernah lagi berjumpa hanya untuk bergosip dan mengumpat. Alhamdulillah. Mereka akan just tanya khabar Bella, apa update, kan bercerita pasal makeup, bercerita pasal planning. So benda-benda ni yang Bella contohilah. So Bella belajar juga apa kebaikan dari diorang. Baik, jangan lama.
Ya, make up sendiri je. Sebab Bella dah biasa. Bella kan dulu dancer masa sekolah, jadi memang make up semua make up sendiri. Tapi tak adalah macam hebat sangat. Biasa je. Korang nampak ke macam silau sangat? Macam mana? Sorry. Malam tadi Mama ya ke? Masya Allah, Alhamdulillah. Bella belajar benda yang sama juga daripada Mama YB, melihat semua perkara dengan kebaikan, ya? Walaupun orang lain berbuat yang tidak baik. Macam Mama YB selalu pesan, tidak salah memaafkan orang yang dah pernah melakukan perkara yang tidak baik terhadap hidup kita atau diri kita, tapi sentiasalah berwaspada. Mary boleh lah. Mary boleh, dia macam juga. Dia macam dengan dia boleh satu rumah. Makin silau Tadi lain dah. Spray makeup ni pakai ni. Ni saya pakai Huda Boots. Tak boleh sebut ke? Tak tahu sangat. Bella, okay, Bella nak cerita dengan korang Please, ini antara kita je, okay? Kebanyakan barang-barang makeup Bella ni adalah pemberian dari rakan-rakan saya. Diorang I cerita dengan korang. Masa tu Bella makeup. Lepas tu kawan-kawan macam shoot, ini je barang makeup Bella. Dia cakap, kenapa? Tak lengkap lah ni. Saya tak betulah. Ada je, tapi kadang-kadang kat mana kan. Tapi okey lah ni. Lepas tu diorang tengok Bella punya blusher. Bella hari tu diorang dah buang dah blusher Bella. Blusher tu Bella beli kat kedai RM2 je. Tapi Bella tak charge sesiapa yang beli. Bella memang tak kisah. Janji jadi warna, janji dia cantik, macam tu. Lepas tu diorang cakap Bella. So diorang bagi Aus, Aiman bagi mascara. Sebab diorang tengok mascara Bella dah kering sangat. Apa lagi? Ni Syuk bagi eyeshadow. Banyak je. Okay, ini May bagi. May bagi dah 3 rasa. Dah 3. Oh, banyak lagi guys. Semuanya pemberian. Macam dapat bantuan gitu. Macam Bella tak belilah. Ini Aus bagi. Dia adalah gloss sikit kan. Tapi usually kalau drama Bella tak pakai gloss sangat. So Bella akan pakai Belova. Belova kan dia matte. Bantuan ibu tunggal. Kau teringat tak bantuan? Aus bagi. Sebenarnya yang paling banyak bagi Syuk Kadir. So korang cakap lah terima kasih kat dia. Syuk Kadir ada je nak bagi Bella. Bella nak tak ni? Boleh lah Syuk. Okay dah. Okay, next. Ini yang Bella nak tunjukkan dekat korang. Mana ni? Tapi sebenarnya ni bukan brush, tapi tak apalah. Tahu tak benda ni? Aku tak suka beli Bella. Macam Bella rasa ada lagi. So macam, okay. Ni yang mana? Ni dia boleh. Oh, tapi dia nak habis. Ni pun boleh jadi blusher. Tapi ni bukan brush dia lah. Aduh, ya Allah. Kecil now. Ni bukan brush dia. Tapi nampak tak? Bukan brush dia. Brush dia hilang. Bukanlah hilang. Tahu mana? Nak brush tak? Tak yalah. Susah je.
hidung. Sebabkan hidung saya terbega-bega sikit hidung tu. Seronoknya berbual dengan korang. Bila rasa macam tengah video call. Bila tak pakai bedak, pakai. Oh, Irene. Pakai lipstick yang pekat sikit. Ni I know why. Okay, ramai juga yang cakap Bella perasan Bella ni suka betul bibir dia pucat-pucat. Cuba korang teka kenapa. Cuba korang komen kat sini. Sebab sekarang tak pucat kan, Bella pakai yang merah kan. Tapi korang tahu tak kenapa Bella suka pakai ni? Cuba korang teka. Tak silau ke Bella? Silau, tapi memang tempat makeup kat sini. Tak apalah. Hidung pakai apa? House lab. Aus. Ha. Sebab ya saya. Dia sebab dia dah nipis kan. Dia dah pecah. Bukan yang baru tu. Ke mana ni? Ibarat kan tu, dalam kereta fire tu. Jadi yang Cuba lama tu sebab yang kita dah nak pakai sebab petang. Cuba call lah untuk buat grab kan satu ke. Cuba tanya diorang kat mana, ada ke tak. Memang confirm tak ada kat situ. Kenapa Bella suka nude? Okay, now Bella bagi tahu. Sebab kalau pakai nude, bibir tak nampak besar. Bella tu suka bibir Bella nampak besar. Tengok sekarang nampak besar kan bibir ni. Itulah jawapan saya yang selama ni saya nak cakap dengan korang. Okay, ni saya pakai loose powder kat bawah ni. Bibir besar lagi cantik. Tak tahu lah, saya suka tengok bibir nipis-nipis macam Lisa Surihani, macam adik saya Didi Astila. Tapi kita kena bersyukur lah dengan apa yang Allah dah berikan kan. Jadi saya pakai lipstick nude lah supaya dia tak nampak tebal. Ada orang komen, alah cepat nak, dia tak sempat tengok. Ada orang komen apa? Aus? Kenapa aus? Loose powder brand apa? Huda Beauty. Iya, dia kan pakai semua ni. Awak jangan gaduh dengan Bella. Awak je kena. Amin, insyaAllah. Sebenarnya persahabatan ni pun macam mana kita jaga hubungan kita dengan pasangan kita, dengan orang tua kita. Kalau selagi kita sayang hubungan tu, kita akan nak pertahankan. Tapi kalau seorang je yang nak pertahankan, seorang yang pertahankan tu akan rasa penat juga pada hujungnya. Yalah, macam kalau kita macam kalau kita seorang je yang sayangkan hubungan tu, nak perjuangkan, tak boleh juga. Tak sempat baca. Bella tak pergi wedding. Tak faham lah wedding apa. Bella rabun ke? Ya, saya rabun. Tapi nanti saya buat lasik. Hi beautiful. Hi. Power Bella berapa? Dekat 300 juga. Betul dekat. Ya Allah, bila tengok kat sini kan Bella Stila. Tu.
Invite lah YB sekejap. Invite ke mana? Ke live ni? Tak nak lah ganggu dia. Sayang dia. Kita pula sembang-sembang kosong. Bila tak rasa YB orang yang suka sembang kosong, mesti macam ada benda yang nak sampaikan, macam tu lah. Biasa YB kan macam tu. Mesti macam ada ilmu yang nak dikongsikan, ada info yang nak disampaikan. Okay. Oh, dah tak ada. Tak apa je, kita je sembang, kita je kan. Ya, jangan menekan-nekan. Bagi dia rehat lah. Kita counting days sekarang ni. Hari ni 28. 2 hari je lagi. Masya Allah, tabarakallah. Sekejap Kejap tau. Pakai liner sekejap. Korang pernah tak nak buat eyeliner terpanjang? Macam korang rasa macam nak panjangkan sikit, Lepas tu dia makin tebal. Dia dah selalu macam tu. Kan beza tu. Mata Bella agak sepet, tapi saya tetap bersyukur sebab saya ada mata. Alhamdulillah. Eyeliner nak habis. Tak saya lagu concam macam tu, ya Allah. Ni pun saya tak tahu brand apa ni. Saya memang beli, saya tak tengok brand. Tapi barang mandian je. Nanti ada orang bahan saya. Mana komen yang tak baik tu, kita jangan layan dia. Biarkan dia. Rasa hidup dia mesti macam tengah kosong sangat. Korang, mari kita bahaskan sesuatu. Korang pernah terfikir tak orang yang buat fake account just to post something about someone else? Diorang ada live tak? Maksudnya biasa tertanya-tanya macam, ya, tidak kerjanya. Macam diorang ada masa untuk screenshot, untuk buat caption, tapi setiap hari tau, konsisten. So I think diorang is my biggest fan. Dia my biggest fan. Dah breakfast dah? Makan dah? Dah. Saya orang pertama yang makan. Oh, cik mak tak kan? Sedap. Saya sebenarnya nak 2 tapi saya diet dah. Itu baru sampai baru yang besar pula. Ya ke? Yang bukan dah cik mak daun pisang. Kan dia minat Bella tu. Ya. Masa dekat Annabelle tu kan. Bella rasa misi dan visi dia adalah Bella Astita. Tak boleh rasa dia just nak tengok Bella macam down. Tapi itu adalah titik terendah sebagai seorang manusia, di mana kita hidup, bernafas, kita bangun tidur, kan? Allah masih beri kita nyawa, tapi semata-mata untuk menghina orang lain dan membuat orang lain rasa down. Ya Allah, itu titik terendah seorang manusia lah. Bila kita mengimpikan orang lain untuk rasa down and buat dia orang tak happy. Semoga dijauhkanlah. Kita ni jadi manusia, dialah yang bermanfaat, memberikan kebahagiaan, kesenangan, kebaikan. Tu baca ni. Tak sebab dia fake account, macam dia memang die nak orang tahu yang macam
dia tu jahat. Tak ya. Orang-orang yang jahat ni kita tak payah bagi tahu pun. One day akan nampak juga. Sebab benda tu ada dalam diri dia. Tapi macam Bella pernah cakap, orang jahat tak selamanya jahat lah. And diorang tak semua orang baik tak ada masa silam. Tak semua orang jahat tak ada masa depan. Macam tu lah. See, barulah nampak mata saya besar sikit. Dia panjang. Ya, tapi tak apalah. Betul tak? Korang buat apa hari Ahad ni? Korang jogging ke? Korang tengah buat apa tu? Macam tu apa dia? Bella yang macam cakap muar sikit. Cakap muar macam mana? Bukan ada syuting fake account tu lah. Tak sempat saya nak baca. Tak sempat nak baca. Done. Okay, next saya akan kepit bulu mata saya. Bella apa? Next mascara. Thank you. Okay, jom. Mascara. Kepit dia macam tu.